Seorang wanita sedang bersembahyang di Masjid Al-Aqsa. Pada saat itu juga, tentera Israel melepaskan anjing-anjing ganas ke arahnya untuk mencabiknya. Tetapi, apa yang berlaku selepas itu adalah satu keajaiban yang tidak pernah dibayangkan oleh sesiapa. Subhanallah, askar-askar Israel terpegun melihat bagaimana keimanan kepada Allah mampu mengubah segalanya. malah berjuta-juta orang mengucapkan La ilaha illallah selepas melihat reaksi wanita itu. Seperti banyak kisah dan sejarah yang tak terhitung, wanita itu, Aminah, adalah sebahagian daripada kisah yang serupa. Dia seorang wanita soleha dan bertakwa. Hatinya dipenuhi cinta mendalam terhadap Masjid Al-Aqsa. Sudah lama, impiannya adalah untuk berdiri dan bersembahyang di tempat suci ini. Namun kerana tentera penjajah, impian itu hampir mustahil. Terutamanya bagi wanita yang sering didafikan hak masuk atas pelbagai alasan. Kemudian datanglah pagi yang penuh keajaiban itu apabila rahmat Allah turun dari langit. Cahaya subuh masih jauh. Aminah terjaga sebelum azan subuh berkumandang. Dia berwuduk dan melangkah menuju Masjid Al-Aqsa. Langit masih gelap, angin sejuk menyentuh wajahnya. Namun hatinya dipenuhi dengan kehangatan iman. Apabila dia tiba di pintu utama masjid, tentera penjajah berada di situ. Seperti biasa. Seperti biasa, wanita masih belum dibenarkan masuk. Aminah dengan sopan meminta kepada seorang tentera, "Tolong beri saya sedikit masa untuk bersembahyang." Namun tentera itu memandangnya dengan hina dan menjawab dengan tegas, "Tidak, pulanglah." Namun Aminah tidak berputus asa. Dia tahu Masjid Al-Aqsa sangat luas. Ada tempat yang mungkin terlepas daripada pandangan tentera. Dengan senyap, dia melangkah dan tiba di bahagian timur masjid yang sunyi. Di situ dia berdiri dan bersiap untuk solat. Dia merasakan seolah-olah malaikat mengelilinginya. Dia mengangkat tangan sambil berkata, Allahu Akbar, dan memulakan solat dengan penuh khusyuk dan rendah diri, seolah seluruh dunia terdiam. Tiba-tiba, seorang tentera Israel muda keluar dari belakang tiang sambil menjerit marah kepada Aminah. "Bukankah saya sudah kata, solat di sini dilarang?" Kemudian dia menghantar mesej melalui radio. "Ada seorang wanita sedang solat di tiang timur. Cepat datang!" Dalam sekelip mata, beberapa tentera lain tiba di situ. Mereka mula mengejek Aminah. Seorang berkata, "Saya akan tunjukkan apa yang berlaku jika arahan diingkari." Seorang lagi berpaling kepada komandannya dan berkata, "Lepaskan anjing-anjing Belgium ke atasnya. Biarkan yang lain belajar." Anjing-anjing terlatih dibawa. Anjing-anjing ini dilatih untuk menjadi ganas, menakutkan dan ganas. Mata mereka merah menyala seperti api. Gigi mereka terjulur seolah-olah akan mencabik Aminah. Komander mengangkat jarinya dan mengarahkan, "Serang dia!" Pada saat itu juga, Aminah selesai solatnya, tetapi dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menutup mata, mengangkat kedua-dua tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah. Hanya Engkau pelindungku. Dengan pertolonganmu aku berjuang. Dengan namamu aku berdiri. Jangan tinggalkan aku, ya Allah." Kemudian berlaku satu keajaiban.
Anjing-anjing yang tadi mengamuk dengan marah tiba-tiba berhenti. Mereka tidak lagi mara ke hadapan. Sebaliknya, mereka duduk dengan tenang. Kemudian satu lagi peristiwa menakjubkan berlaku. Anjing-anjing itu mendongak ke langit, seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang manusia tidak dapat dengar. Selepas itu, mereka mula bertingkah aneh. Seekor tunduk seperti rukuk, kemudian sujud. Seekor lagi turut sujud sama. Semua orang terpegun melihatnya. Anjing-anjing ganas yang dibawa untuk menyerang Aminah kini turut sujud seperti dia kepada Allah. Para tentera terkejut kaku. Mereka tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Seorang askar berbisik, "Adakah ini sihir?" Seorang lagi mula menggigil kerana takut dan terkejut. Komandan sekali lagi memberi arahan untuk menyerang. Tetapi kali ini, anjing-anjing itu tidak mematuhi arahan. Sebaliknya, apabila tentera cuba mendekat, anjing-anjing itu berpaling, mengaum dan mula mengejar mereka. Satu pemandangan yang menakutkan namun sukar dipercayai pun berlaku. Anjing-anjing Belgian yang ganas itu yang dilepaskan untuk menyerang Aminah kini mula mengejar tuan mereka sendiri. Kekacauan melanda seluruh bandar. Para tentera berlari ketakutan. Anjing-anjing itu menyalak dan mengejar mereka dari belakang. Ada yang tersungkur jatuh. Ada pula yang memanjat kenderaan tentera, melarikan diri dengan panik untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Aminah bangun perlahan dari sujudnya, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Solatnya terus berjalan dengan keteguhan iman. Berita itu tersebar ke seluruh bandar seperti api marak. Orang ramai mula berkata, seorang wanita sedang solat dan anjing-anjing ganas itu turut sujud bersamanya. Mereka yang ingin menakut-nakutkannya, merekalah yang akhirnya belajar. Sejak hari itu, tiada lagi tentera yang berani menghalang wanita bersolat di Al-Aqsa. Malah ada yang takut untuk menghampiri masjid pada waktu malam, bimbang anjing-anjing itu akan kembali. Aminah hanyalah seorang wanita yang ingin beribadah di rumah Allah. Namun, imannya menjadikannya satu kekuatan yang tidak mampu dikalahkan oleh mana-mana senjata. Dia tahu, sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Dan apabila Allah menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah ia. Peristiwa ini kekal menjadi saksi hidup pada dinding Masjid Al-Aqsa. Kisah ini membuktikan bahawa keimanan lebih kuat daripada rantai dan bahawa Allah boleh menganugerahkan mukjizat kepada hamba yang sederhana sehingga mengejutkan mereka yang berkuasa. Selepas kejadian itu, seluruh bandar diliputi keheningan yang penuh misteri. Tentera melarikan diri ketakutan dan anjing-anjing buas itu kembali ke sisi Aminah seolah-olah menjadi pengawalnya yang setia. Aminah mengakhiri solatnya dan perlahan-lahan berdiri. Anjing-anjing itu berdiri mengelilinginya seolah-olah menunggu arahannya yang seterusnya. Dia tidak sepenuhnya memahami apa yang berlaku, tetapi hatinya berbisik, Allah bersama aku. Aminah berjalan perlahan menuju pintu masjid dan anjing-anjing itu mengekori seperti bayang-bayangnya. Mereka yang menyaksikan keajaiban itu dari jauh mula menghampiri perlahan-lahan seolah-olah ingin mendapat berkat daripada wanita yang luar biasa itu. Seorang alim tua bertanya dengan penuh keheranan, "Siapa kamu, saudariku? Bagaimana kamu mengawal anjing-anjing ini?" Dengan suara lembut, dia menjawab, "Saya hanyalah hamba yang lemah. Saya bertawakal kepada Allah dan dialah penolong saya." Namun di kem tentera, mula timbul konspirasi balas dendam. Tentera yang kalah menunggu arahan baru dengan mata yang ketakutan. Gadis ini seorang ahli sihir. Kita mesti menghentikannya. Jika tidak, dia akan mengubah hati orang terhadap kita. Seorang perisik dihantar untuk mengikut Aminah. Mereka mendapati dia tinggal di lorong sempit di Baitul Maqdis bersama suami sakit dan anak kecilnya. Rancangannya adalah pada malam berikutnya, di sebalik kegelapan pekat, ketika segenapnya hening, mereka akan menyerangnya
sebelum sesiapa menyedari. Aminah menyendari bahawa mungkin ada serangan mengejut terhadapnya. Dia teringat firman Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Dalam hatinya dia berkata, aku takut kepada Allah. Pasti Allah akan membuka jalan untukku. Subhanallah. Penonton yang dikasihi, anda mungkin terkejut mengetahui Aminah masih hidup sehingga kini. Secara ajaib, walaupun ramai orang di sekelilingnya maut, Allah telah memelihara wanita ini sebagai tanda. Setiap hari, dia terus membantah terhadap pasukan Israel berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.